Body EMA 7 tapi ada enjin dalam ni? Ini dia Proton EMA 7 PHEV yang akan masuk market tak lama lagi. Berbeza dengan Proton EMA 7 EV, untuk model ni dia datang dengan full weight bar. Dia nampak lagi bergaya. And kalau korang tengok bawah, dekat bawah ni dia nampak lebih rata sebab bateri dia kecil. Jadi ground clearance dia lagi tinggi and dia dapat kurangkan scrap juga. Untuk enjin dia guna 1.5 litre 4-cylinder dedicated hybrid engine and juga 11-in-1 dedicated hybrid transmission. Untuk variant premium and prime, bateri yang digunakan ialah 18.4 kWh CATL battery. EV range dia boleh pergi sejauh 105 km mengikut NEDC and daripada 30 hingga ke 80% bawah 20 minit saja. Kalau combine range pula boleh pergi sejauh 1000 km. Untuk Premium Plus pula dia guna bateri yang berbeza and lagi besar. Dari 30 ke 80% bawah 16 minit and kalau combine pula dia boleh pergi sejauh 1065 km. Kalau banding EV range untuk Tiggo 7 PHEV dia boleh pergi sejauh 90 km tapi untuk EMA 7 Premium Plus dia boleh pergi sejauh 170 km NEDC. Maksudnya EMA 7 boleh guna electric driving lebih lama. Cuma daripada segi combine range, Tiggo 7 PHEV dia boleh pergi lebih jauh daripada EMA 7 ni. Tapi jangan judge awal dulu, harga dia belum diumumkan. Kalau ada data dengan harga mampu milik, adakah ini game changer untuk segmen PHEV? Komen dekat bawah.